Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini teman tujukan khusus kepada warga Pekan yang kawan hormati. Terdapat sedikit kekeliruan mengenai video dalam bahasa Inggeris yang telah kawan hantar kepada rakan-rakan secara persendirian dengan tujuan untuk mendapat sumbangan bagi kegiatan kawan di kawasan Pekan. Malang sekali ianya telah diviralkan dan telah mendapat berbagai reaksi dan ulasan daripada netizen. Kawan amat berharap maka dengan adanya pencerahan ini, semua kekaburan akan dapat diatasi insya-Allah. Sebenarnya video tersebut adalah merupakan susulan kepada rayuan kawan yang kawan hantar kepada rakan-rakan dan kenalan tetapi tidak mendapat respon yang kawan harapkan. Kawan mengharapkan agar dengan video tersebut mereka akan sadar bahawa kawan amat serius untuk aktif di Pekan. Datuk Seri Najib adalah calon petahana atau dalam bahasa Inggerisnya incumbent, yang juga merupakan Perdana Menteri yang telah melakukan banyak kemungkaran. Tetapi dengan kuasa yang hampir mutlak dan wang derma daripada Tok Arab yang melimpah ruah, maka sehingga kini beliau telah terselamat daripada dakwaan. Dari awal-awal lagi kawan dah nyatakan kepada rakan-rakan di Pekan bahawa kita masuk gelanggang untuk menang dan bukannya untuk suka-suka sahaja dengan menyertai pesta demokrasi. Kawan sadar bahawa jalan di hadapan akan penuh dengan duri-duri dan juga dugaan. Namun dengan semangat juang yang sudah wujud dan dengan dana yang membadai, insya-Allah iltizam untuk berjaya akan tercapai. Selaku anak kelahiran Pekan Pahang, kawan pulang dengan tujuan untuk membantu mengembalikan maruah warga Pekan yang telah banyak tercemar angkara perbuatan mungkar Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah. InsyaAllah, jika berpeluang, kawan dan rakan-rakan akan berkongsi kisah-kisah pendek dalam bahasa Inggerisnya anecdotes mengenai arwah Tun Razak, Datuk Seri Najib dan Datin Seri Rosmah. Kawan telah juga memberi penjelasan mengenai video tersebut kepada pucuk pimpinan parti dan berharap agar ianya akan diterima insya-Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhlas daripada saya, Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Noor, Ketua Bahagian Pekan Penaja.